Biar tak putih. Di mana? Sambung suara Riz. Dia kata suara Riz. Kau ni sebenarnya siapa sebenarnya ni? Banyak watak kau guna. Syukri. Okey. Sambung apa? Yang sana kan. Masakan ni lah, masakan tu lah. Kalau nak masak bagi tahu. Esok lusa masak. Abang apa? Abang, tom yam. Apa lagi? Ayam kicap. Apa lagi? Topi polis. Ya. Saya aku support macam seorang nak pergi main game. Apa? Topi polis. Ni ada topi polis. Mai tepi hang. Aku nak seorang kawat kat tepi kedai makan. Dengan dekat apa itu? Aku panas hati dah ni. Bubur ayam. Cakap nak pi kawat kat mana? Bubur ayam ni bubur ayam yang kata tak sedap tu walaupun dah habis. Cakap bihun goreng yang tu pun tak sedap juga kan? Macam mana boleh teringat? Panas ayam masak mana? Ayam masak. Korang tahu tak nak cari tapak kedai yang boleh saya bertapak yang free sikit selain macam bukan free sebab saya pergi cari kat mana-mana semua diorang tak nak ambil yang macam pre-love apa ke. Faham tak? Macam contoh saya nak buat dekat R&R Bagan, saya plan macam tu tapi diorang tak nak yang untuk sementara saja. Dekat Teluk Tawak pun ada tapak dia tapi cuma ada kemah yang saya tak dapat. Salam. Waalaikumsalam. Apa yang digelak-gelaknya tu? Apa yang digelak-gelaknya tu? Apa yang digelak-gelaknya tu? Thank you Ayah. Terima kasih. Kawat apa? Apa yang digelak-gelaknya tu? Thank you Ayah. Terima kasih. Kawat apa? Apa yang digelak-gelaknya tu? Thank you Ayah. Terima kasih. Kawat apa? Thank you. Ni boleh. Lihat lagi ke? Order tom yam lah. Lama tak makan tom yam. Tom yam tak?
Kita share tom yum. Bagi kat sikit. Bila bosan lah? Bila? Kat mana? Telefon saya panas tadi tu. Ni okey tak? Sambung apa? Awak yang dia tulis kat situ yang macam emoji kartun tu kan? Dia nampak. Dia tulis kat situ Tom Yum Cooking Challenge. Roti tak ada. Bukan. Roti kaya. Hai. Sambung. Ya, nak sambung apa? Tak tahulah. Saya pun tak tahu kenapa lah FAP saya duk naik benda yang dah lama kan. Mungkin ada orang menyahut. Betul tak? Tapi sebelum ni saya ada buat konten yang saya pergi food court masa nak pergi berhenti kat R&R tu. Saya sebut nasi kandar tapi tak terkeluar nasi, keluar kandar. Lepas tu memang orang edit letak dekat TikTok lah, orang letak benda tu, betul tak? Aduh. FAP saya sama. Sama lah. Ya Allah, kebetulan. Kan? Lepas tu tiba-tiba lepas pada kandar tu, kan? Lepas pada sebut yang kandar tu, tiba-tiba terima kasih Kimi, terima kasih semua orang rezeki. Lepas sebut pada kandar tu teruslah keluar Tom Yum, topi polis. Bubur kan. Lepas bubur mendatang apa? Terima kasih Zizi, terima kasih Kimi, terima kasih semua orang rezeki. Lepas bubur mendatang apa? Bihun goreng. Mimi masak lagi sedap. Memang betul daripada dulu lagi masak sedap. Yang dulu kata tak sedap tu, yang ni lah yang masak paling sedap. Yang ni yang masak paling sedap. Faham tak? Apa ni duk gelak-gelak. Cuba tanya soalan lain. Assalamualaikum. Faham Mimi? Faham. Ya, korang faham je kan? Yang mana tak tahu lah kan. Yang roti tu, roti mana pula? Roti yang mana satu? Roti. Creepy betul budak cik. Wrap roti. Roti yang mana satu Roti canai. Yang try makan roti canai tu, yang minta nak suap tu ke? Selepas pagi tu, yang dia masak roti canai tu. Dia masak sedap guys. Dia masak sedap. Kalau tidak, dia tak ada pergi paksa orang-orang lain tu makan dia punya roti. Macam saya pelabur je, siapa nak main. Okay, main ni main rasa. Yang dia pergi seorang-seorang satu-satu nak bagi rasa dia punya roti tu. Saya rasa bukan roti wrap, tu roti canai tu, tak silap. Makan cicak gula ke apa tu lah. Roti prata. Tak tahu lah, saya pun tak ingat dah. Tecu kalau tu tahu malu.
Yang macam roti canai tu lah. Saya rasa macam roti canai. Yang tu lah. Dah banyak-banyak roti canai frozen pun dia beli. Tentang roti canai pagi-pagi dia beli kat tu. Sebab banyak kali dia kena dia duk buat ke orang kan. Sebelum ni kan duk masak, bukan duk masak, dia ambil makanan dekat kedai bawah tu. Lepas tu dia bagi kita rasa. Rupanya bukan dia masak. Sekarang je nampak dia duk rajin masak. Duk rajin masak pula tu menu yang kita pernah masak. Ayam kicap. Satgi datang pun lagi dia boleh masak. Dan ni dia dah ada perubahan lah. Dia boleh masak kan. Macam sebelum ni dia malas masak, dia pergi beli kat kedai. Cuma sekarang alhamdulillah ada perubahan, ada. Tom yam lah. Lepas tu satu lagi nak bagi tahu, yang dia pergi beli kat kedai yang DIY yang ada beli topi polis tu kan. Memang pergi buat konten kat situ je ke? Tak ada tempat lain dah. Memang duduk kat saya berjaya duduk kat situ je lah. Tak ada pot lain dah Pergilah merantau, pergi ke Bali tu ke macam sebelum ni, pergi Bali ke beli topi kat sana ke kan. Lepas tu beli kitchen macam kita orang dia bagi kitchen macam penyu tu kan, warna putih tu ni. Roti bakar kan. Roti bakar yang kaya tu. Roti kayak. Kayak tu lain. Sorry. Roti bakar satu. Lagi yang tu je lah. Roti bakar tu. Toyam lah. Tak payah. Nanti lah buat sendiri tom yam tu. Masak sendiri. Sambung tak maulah sambung jadi cerita lain lebih-lebih apa. Nak sambung nanti kita sambung dekat YouTube nanti. Tak boleh sebut sini. Macam mana dia boleh makan seorang-seorang, dia boleh terfikir tu kan. Aku duduk seorang-seorang tak fikir apa lah, makan sampai habis lauk. Bahaya mi sambung sini. Motor ke apa tu? Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki. Semoga dipanjangkan umur. FFP apa tu? Saya pun dah lama tak buat konten memasak. Nanti saya buat masak. Tapi menu yang takkan menu yang sama je kan. Ayam kicap. Terima kasih Kak Syirah. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki. Takkan menu yang sama. Ayam kicap. Apa lagi yang tu? Tom yam kan. Mama sihat mi, alhamdulillah sihat. Mangga. Biasa. Ada tak kat dalam ni yang nak belanja kad kat saya? Kad. Satu kes tu ke? Okey juga. Pantang dengar kad. Terima kasih Zati. Terima kasih Ija. Nanti kalau saya dah tiada dah kan, makeup ke apa kan, saya kalau saya ada beli satu kes tu ke apa, nanti saya buat konten. Nanti saya tunjuk dekat korang kad-kad yang cantik-cantik. Itu kalau korang belanja lah, saya buat lah konten kad. Kalau korang tak belanja, saya tak buat konten kad. Tak sia-sia saya tag apa tu. Terima kasih Hitman. Terima kasih Dita dan Dino. Terima kasih. Manakah kita? Ni bukan boleh pandai masak je. Kan orang yang ramai dekat live orang suka puji diri sendiri kan. Saya pun nak puji diri sendiri juga. Saya boleh. Kau nak buat apa? Main kad, main futsal, main bola, masak,
Buat lawak bongok. Buat orang tak suka. Semua boleh. Senang. Buat orang tak percaya kita. Lagi senang. Buat roti john. Roti john. Roti john pun boleh. Roti john tu ambil roti, letak telur, bubuh sos, bubuh mayonis. Niaga kat depan kat yang orang parking kereta kat situ, kat kawasan belah-belah cyber tu. Senang je. Apa yang susah sangat? Lepas tu panggil orang datang makan. Esok kita orang buat free. Makanan free roti john. Cakap macam mana, apa lagi yang saya tak boleh buat? Apa yang susah? Betul tak? Menyanyi boleh. Ni nyanyi yang betul-betul lah, bukan menyanyi yang tipu-tipu lah macam macam tu. Itu bagi orang gelak. Itu bukan menyanyi bagi orang gelak. Itu susah masuk mahal je lawak. Kalau penyanyi betul-betul, konsert betul-betul. Itulah malas nak cakap. Nama awak Mimi juga. Terima kasih. Thank you Saiful. Thank you. Semoga dimurahkan rezeki. Apa lagi tadi buat? Pelat. Cakap pelat. Macam-macam boleh kadang-kadang. Tapi ikut mood. Nyanyi lagu Cina Mi. Wow. Ya. Cumi Ashura. Ashura tu binatang apa? Bubuk Ashura. Semua boleh. Apa lah yang tak boleh? Cakap. Cuma makan masa benda ni. Allah, nampak kau. Syekh Ashura tu binatang apa? Ashura siapa dia? Tak kenal. Saya tak tahu sangat. Sebab dulu je saya follow Mimi tu. Sekarang saya tak follow dia sebab Mimi tak ada. Saya tak tahu. Saya tak tengok dah Mimi tu. Kan dia duk komen kan, jenis macam tu kan. Saya pun tak tahu. Mana saya nak tahu syik-syik ni. Saya dah jarang dah. Mira tu cumi. Apa yang saya duk cakap ni, saya duk tiru je. Hampa duk komen-komen kat saya punya kan. Saya punya gambar TikTok semua. Hi, thank you. Hi Fisha. Thank you. Hi. Tapi kalau komen-komen pelik-pelik macam terlalu lulak sangat tu, saya tak mau lah ikut sangat. Takkanlah saya nak cakap kan. Curah lah. Curah apa tu? Mimi je. Kenapa? Ramainya dia punya penghantar. Ramainya penghantar dia. Memang jaga atas ni cakap. Macam nak okey sampai. Tengok kita je ada kan. Habis siapa dah. Tak ada. Wih. Siapa? Aku punya. Sadepan. Hai. Thank you. Kontak lagi Mi apa tu? Saya juga ingin Michi you. Budak tu memang duk jaga dekat atas ni.
Budak tu memang duk jaga kat atas ni. Saya cakap kat dia, tak mau. Memang tak turun bawah ke? Kadang-kadang. Memang betul lah. Dia duduk kat atas. Raimi Rashid. Aish. Itu betul-betul supporter ke betul-betul nak gatal duduk love you tu? Hai Mi, hai. Thank you Saiful. Saiful ni banyak duit Saiful ni bagi Ros. Tapi saya tak boleh buat tu lah. Awak saya tak boleh buat macam tu. Bagi Ros saja. Selalunya Ros ni awak kena awak. Ni buat apa? Duduk tengok komen-komen yang baru nak komen ha bagi stiker yang tak nak tanya apa-apa tu. Bagi muah ambil. Kalau muah tu jadi throwback. Kalau saya begitu saya kena bagi JJ. Bagi JJ baru boleh dapat muah. Masalah sekarang ni ayat JJ tak ada. Susah nak bagi muah. Azmira, thank you so much. Thank you Anaki. Thank you Smodworski. Bagi Mi JJ satu. Tak ada. Saya tak ada ayat JJ. Saya dah lah ni otak dah beku tu Korang tahu tak, badan saya dah naik mendadak gila sebab saya asyik makan je. Saya tak jumpa lagi kawan yang betul-betul boleh exercise, boleh main futsal dengan saya. Dah semua sibuk dengan kerja. Baik minta JJ mentah nyanyi korang. Saya sekejap ni bagi muah Mi. Susah lah nak bagi muah tiba-tiba je. Waalaikumsalam. JJ lah Mi. Jauh futsal Mi. Futsal mana? Kat mana? Kalau jauh-jauh saya tak mau lah. Dekat tak apalah. JJ Mi tak ada ayat JJ. Makan tom yam di rumah Kak Rahimah. Assalamualaikum. Wah. Aku tak boleh lah Peter. Tadi kacau Peter tadi lah. Siap lah. Aku geli lah. Last Mimi buat yang JJ macam tu kan. Masa apa ni? Masa yang masa dulu yang jenis budak-budak. Lol ni jadi macam segan tau nak buat benda berisi moh-moh gitu. Tak tahu kenapa. Dulu tak segan. Masa apa? Masa tu lah. Sekmu tanya gitu Masa tu. Aduh bila saya tengok balik. Ya Allah malu. Masa dalam tu tak payah faham lah. Tak payah faham.